Okey, sekarang dari gambar kita buat jadi video. Gambar dah semua siap kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gambar. Cara buat video, gambar jadi video, kita ubah dulu sini. Tekan video. Ambil yang 916 916 frame. Lepas tu pilih yang kedua, lower priority. Okey. Output dia 2 juga supaya kita boleh pilih video mana yang paling bagus. Okey. Dia dua cara, boleh tekan sini untuk ambil gambar. Lepas tu pilih gambar ni kat mana, ataupun cara kedua, kita tarik je gambar ke sini. Ini untuk start dia. Lepas tu gambar pertama dah, ambil gambar kedua untuk end. Gini kan, gambar 1, gambar 2. Lepas tu kita ambil prompt dia, ambil prompt dekat Gemini tadi. Ambil prompt dia, ambil yang ni, video 1. Dari sini boleh, dari sini pun boleh juga. Kita copy, masukkan ke flow. Okey, paste. Kita tunggu dia tengah buat video. Sambil tunggu ni kita boleh buat terus. Kita sambil tunggu boleh buat lagi. Tadi video 1 jadi. Untuk buat video yang kedua, sama juga macam gambar yang tadi. Kita ambil gambar yang kedua untuk start dia. Habis tu 2, 3 untuk end frame dia. Kita ambil prompt untuk video yang kedua. Ni, ambil yang ni. From video kedua. Dari sini copy, letak dekat sini, enter. Ni dah, kita tunggu kejap. Tu yang saya kata, kalau pakai handphone boleh, cuma dia susahlah sikit. Lebih senang pakai PC ataupun laptop. Ni dah jadi, video yang pertama kita dah jadi. Scene yang pertama kita. Nanti kita pilih lah nak video ini ataupun ini. Sebab tu saya ambil dua output. Video mana yang paling bagus. Kita boleh besarkan juga. Kan? Pilih je nak yang ini ataupun yang ini. Ulang-ulang je gitu, ulang sampai habis. Ni video kedua pun, scene kedua dah jadi. Dia satu video 8 saat je. Nanti kita gabung-gabungkan lah dekat CapCut ataupun app-app lain boleh. Ni dah jadi kan, scene 1, scene 2 dah jadi. Kita buat scene 3. Kalau scene 3 maknanya ni 1, 2, 3. Scene 3 kita ambil gambar ketiga untuk start dia, end frame nya gambar ke-4. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Gitu lah. Okey, kita copy prompt dia. Scene ketiga kan, scene ketiga ni. Scene ketiga 3, 4. Copy prompt dia. Copy, masukkan ke sini. Okey, enter. Kita tunggu. Buat sampai habis, sampai ni dia, sampai 5 scene. Biasanya 5 scene. 4, 5. Kalau dah jadi semua, kita tinggal pilih nak ambil video yang sini, sini, sini. Scene 1. Contoh scene 1 kita ambil yang ni, download je. Contoh kan. Kita nak ambil scene yang ni, video yang ni. Tekan ini, download, ambil yang download, ambil yang 1080. Ambil yang ni. Ni bagus, kualiti video dia bagus. Contoh, ini boleh kita ambil
Contoh kita nak ambil yang ni. Kita tengok video mana yang paling bagus, mana yang paling okey. Ambil yang ni contoh. Download, ambil 1080p. Nanti kalau dah jadi semua, kalau dekat handphone galeri dekat galeri, kalau dekat laptop atau PC ambil dekat download. Lepas tu send dekat Telegram kita. Contoh ni kan. Send dekat Telegram kita video mana dah jadi tadi. Contoh ni. Kan? Send dekat Telegram, ambil dekat Telegram, baru edit dekat CapCut ataupun dekat app-app yang lain. Gitu sahaja. Okey? Kalau ada yang tak faham nanti boleh tanya.